Apa benda lah Samsung S25 Ultra ni? Sia-sia je beli kalau macam ni. Jangan beli S25 Ultra kalau korang dah guna S24 Ultra, sebab overall aku boleh katakan tiada apa beza sangat pun antara kedua-duanya. Dan apa je bezanya? Yang pertama adalah reka bentuk, di mana S24 Ultra lebih boxy atau berkotak, di mana bucunya lebih tajam dan betul-betul petak. Untuk S25 Ultra pula lebih bujur sedikit di bahagian bucu dan lebih flat untuk bahagian sisi. Itulah beza yang paling ketara untuk design, tapi untuk kedudukan kamera, butang volume, butang on and off tetap sama. Oh lupa, untuk S Pen memang ramai juga yang kritik sebab Samsung buang feature control shutter untuk ambil gambar dan record video. Beza yang seterusnya adalah untuk operating system, yang di mana S25 Ultra sudah datang dengan One UI 7, tapi tetap juga akan jadi sia-sia bagi pengguna S24 Ultra untuk tukar kepada S25 Ultra sebab nanti One UI 7 akan boleh diguna pada S24 Ultra juga. Even spek antara dua ni pun tak ada beza ketara. Nak pula memang S24 Ultra boleh update software sehingga 7 tahun. Dari sini kita dapat fahamlah bahawa S24 Ultra punya spek memang cukup kuat untuk bertahan dalam tempoh yang panjang. Begitu juga dengan S25 Ultra. Aku cerita sikit lah spek basic untuk S25 Ultra, di mana ia menggunakan chipset 8 Elite untuk prosesor, 12GB RAM dan ada pilihan storage dari 256GB sehingga 1TB. Untuk skrin, S25 Ultra guna Dynamic LTPO AMOLED dengan 120Hz refresh rate dan 2600 nit kecerahan serta bersaiz 6.9 inci dan dilindungi oleh Corning Gorilla Armor 2. Untuk kamera pula, S25 Ultra datang dengan quad kamera 200MP untuk wide kamera, 10MP untuk telefoto, 50MP untuk periscope telefoto dan 50MP untuk ultra wide kamera. Manakala selfie kamera pula 12MP dan ia datang dengan 8K resolution, 24 atau 30fps video untuk belakang dan 4K 30 ke 60fps video untuk kamera depan. Untuk bateri pula dia bersaiz 5000mAh dan support fast charging 45W. S25 Ultra ni untuk multitasking tak ada hiccup langsung. Untuk gaming memang terbaik, untuk kamera memang puas hati, untuk bateri memang tahan lama. Overall, kalau korang pengguna S21, S22, S23 atau model yang lama dan lain-lain model serta dari smartphone jenama lain, bagi aku berbaloi lah untuk korang upgrade kepada S25 Ultra. Sebab aku sendiri pun pengguna S25 Ultra dari awal Samsung release S25 Ultra awal bulan Februari 2025 hari tu. So, apa pendapat korang tentang smartphone ni? Bagi aku berbaloi lah kalau korang daripada smartphone yang lama ataupun daripada device-device yang lain.